Mariam, kita kat mana ni? Kami berada di Sekolah Kebangsaan Kota Gelangi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Tiahani binti Muhammad Saiful. Dan saya Nur Zahirah binti Muhammad Syarul Nazrin. Kami berdua dari kru TV PSS Separatu ingin melaporkan program Bengkel Rakaman dan Suntingan TV PSS yang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Kota Gelangi 1. Mari sama-sama kita saksikan kemeriahan program ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kacak Cikgu hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh saya tanya satu soalan? Oh ya, boleh, silakan. Apakah harapan Cikgu terhadap TV PSS Jaya? Okey, yang pertama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah dulu kepada kru TV PSS Separatu kerana sudi hadir mengadakan bengkel pada hari ini. Dan harapan saya mengharapkan hasil daripada bengkel hari ini dapat memberikan satu ilmu baru kepada kru TV PSS kami dan dapat memanfaatkan ilmu tersebut untuk membuatkan TV PSS Giant lebih aktif berbanding dengan sebelum ini. Itu harapan saya lah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Kacak Cikgu hari ini. Terima kasih. Boleh tak saya tanya satu soalan? Boleh. Sila. Apa harapan Cikgu terhadap TV PSS Jaya? Okey, kalau ikut pada harapan saya mengharapkanlah bengkel kita pada hari ini dapat bagi kesan yang mungkin akan datang lagi meningkatlah daripada macam sekarang ni dia mula daripada kosong kan. Jadi bila dah ada bengkel ni dia dah belajar cara buat video, cara rakaman. InsyaAllah nanti dia orang boleh buat sendiri dah tanpa bimbingan yang inilah lebih teliti daripada cikgu macam tu. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Sekian sahaja laporan daripada kami. Teruskan lagi kesetiaan anda bersama TV PSS Separatu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube kami. Jumpa kami lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.